boleh berlaku satu senario US pun akan menceraikan diri daripada nak sustain negara Israel ni. Sekarang pun kita tengok apa yang digambarkan sebagai kejatuhan Israel itu adalah perkara yang benar secara rasionalnya dan juga benar secara wahyunya. Kalaupun kita rasa semangat lah kita kena bersatu balik, tapi kita tak boleh nak buat sebab sistem yang ada tidak membenarkan kita untuk easily merge sebagaimana Eropah boleh buat kesatuan Eropah. Orang Islam tak boleh nak buat macam tu. Allah telah menjanjikan kemusnahan Bani Israel di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Ianya bukan satu pertembungan persenjataan yang telah bermula pada tahun 1948 apabila tertubuhnya negara haram Israel. Tetapi ianya merupakan satu manifestasi kepada pertembungan di antara hak dan batil yang telah dibincangkan secara teliti di dalam penafsiran para ulama daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi wujud beberapa persoalan. Apakah janji-janji Allah yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran dan Sunnah yang telah disebutkan tadi? Dan bagaimanakah nasib Al-Quds di dalam mendepani konflik yang telah berlaku sehingga ke hari ini? Bagi menjawab persoalan-persoalan ini, kami di Akal Wahyu telah menjemput CEO Iris Institute, Ustaz Syed Ahmad Israq, bagi mengupas satu demi satu persoalan yang ingin diajukan. Sebenarnya terlalu banyak pembongkaran tentang sisi kejahatan Yahudi yang perlu saya kongsikan kepada anda supaya kita semua lebih faham isu sebenar yang berlaku pada tanah Palestin hari ini. Jadi saya sedang usahakan projek kandungan podcast Akal Wahyu ini dengan Bumi Mi'raj, Dunia Palestin dan Pemikir yang sekarang ini sedang giat bangunkan projek media Islamik dan Palestin di media sosial. Kalau anda setuju konten Palestin dan pembongkaran Yahudi ini perlu dipertingkatkan, sokong projek ini dengan menyumbang melalui link yang ada di bawah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada audiens kita yang kekal bersama dalam channel Akal Wahyu. Seperti mana yang kita janjikan, sesi kali ini kita akan teruskan konten-konten kita yang akan membincangkan berkaitan dengan isu-isu Palestin dan juga berkaitan dengan perkara-perkara yang perlu kita telusuri daripada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Palestin lah. Jadi kali ini kita menjemput seorang individu yang tidak lain tidak bukan yang banyak membincangkan berkaitan dengan geostrategi, berkaitan dengan perbincangan dari sudut falsafah pemikiran yang berlaku di dunia pada hari ini dan sebagainya. Iaitu tidak lain tidak bukan Ustaz Syed Ahmad Israq, CEO bagi Iris Institute. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz, hari ini satu perkara yang banggalah bagi kami sebab dapat jemput Ustaz untuk bersama bincangkan perkara yang kita nak bawa hari ni lah. Jadi, terima kasih jemput. Okay. Ustaz, sebelum kita go through kepada kita punya content yang kita nak bawa pada hari ini, sekarang ni Iris Institute ada buat tak beberapa kajian yang kita boleh baca secara bersama dengan audiens kita berkaitan dengan isu-isu yang terkait secara langsung berkaitan dengan Palestin? Pertamanya terima kasih jemput. Keduanya, Iris Institute menumpukan kajian kami pada perkara yang disebut sebagai strategic issues. Perkara strategik. Perkara strategik ni maknanya perkara yang berlaku mengesani pelbagai bidang. Dia bukan satu bidang sahaja kan. Sebab macam biasa orang faham bila sebut geopolitik contohnya kan, orang bayangkan itulah yang dikaji oleh Iris misalnya, bagi siapa yang kenal Iris lah. Tapi itu hanyalah salah satu daripada apa yang kita lihat. Jadi banyak kajian yang kami buat ni dia merentas isu dan tidaklah terhad kepada isu-isu tertentu sahaja, misalnya seperti isu yang berlaku di Palestin sahaja. Tapi kita setuju bahawa apa yang sedang berlaku di Palestin yang melibatkan dengan projek Israel ini adalah paksi untuk kita menilai perkembangan peristiwa-peristiwa yang sedang berlaku bukan sahaja di seluruh dunia tapi juga apa yang berlaku di Malaysia ni lah. Cuma mungkin yang secara khusus semenjak berlakunya Taufan Al-Aqsa pada tahun 2023, kami buat satu kita panggil buku ringkas lah, buku ringkas untuk menceritakan bagaimana kami melihat peristiwa yang sedang berlaku ini, Taufan Al-Aqsa dan perkembangannya, dan ke mana hala tujunya secara ringkas lah.
kan. Dan saya yakin sebenarnya betapa ringkasnya buku tu anda boleh habiskan masa saya rasa dalam sejam ataupun mungkin kurang untuk habiskan baca. Jadi boleh dapatkanlah buku tersebut yang berjudul Negara Berdaulat. Okay. So contohlah kita ambil daripada kajian buku Negara Berdaulat tu sendiri. Bila Ustaz telusuri perbincangan dalam buku tersebut, adakah sekadar membincangkan perkara-perkara yang macam ni saya boleh kata zahir, seperti dasar-dasar negara tertentu ataupun berkaitan dengan pergerakan geopolitik di dunia pada hari ini daripada peringkat United Nations dan sebagainya, ataupun ada juga dinyatakan secara tidak langsung dalam penulisan tersebut yang menyatakan isu-isu ini berlaku disebabkan, ada juga disebut dalam Al-Quran dan sebagainya. Memang Iris ni daripada awal framework bila kami mengkaji tu, kita letak satu premis bahawa perkembangan yang berlaku di dunia ni ada dalam Al-Quran. Maknanya Quran memberikan landasan untuk kita faham. Kan mustahil macam mungkin setengah orang kata ini urusan-urusan dunia tak disentuh. Kan ini pandai-pandailah manusia kena kaji, kan, kena buat pemerhatian saintifik dan sebagainya. Tapi kita cuba untuk menggabungkan, bukan saja menggabungkan tapi memahami dunia ini sebagaimana Quran melihatnya sebagai landasan lah, kan. Dan kemudian daripada situ kita bina kajian-kajian dan juga metodologi untuk mengenal pasti, kan, dan memahami perkembangan peristiwa tu secara istilah orang hari ni, secara empirik lah, secara apa yang berlaku di fenomena yang berlaku di dunia ni. Dalam buku Negara Berdaulat tu, salah satunya yang kami sentuh ialah hakikat bahawa pertembungan yang berlaku di antara mungkin dalam isu yang berlaku pada Taufan Al-Aqsa, di antara pejuang pembebasan Palestin, Harakah Muqawamah, dengan apabila mereka menyerang tentera IDF ataupun rejim haram Israel, ia adalah gambaran kepada pertembungan lebih besar yang sedang berlaku di peringkat dunia, iaitu pertembungan dalam menentukan world view dan juga world order. World view dan juga world order. World view ini menggambarkan bagaimana cara manusia memahami dirinya dan kehidupannya dan juga alam ini. Ini bahasa mudah lah yang saya sebut ni. Dan manakala world order pula merujuk kepada apa yang dia nampak tadi itu, bila diterjemahkan dalam cara dia menyusun kehidupan ini in term of structure, dari sudut sistem, set undang-undang dan sebagainya, apa yang dia ingin tentukan. Jadi persaingan menentukan world view dan world order inilah yang membuahkan ataupun mungkin yang menjadi dasar yang terbenam kalau iceberg tu di bawah surface tu pada apa yang berlaku sekarang ni. Jadi maknanya benda ni bukan benda baru berlaku setahun dua lah. Dia sebab kenapa soalan tu saya tanya, sebab pada hari ni mungkinlah sekadar bacaan saya saja, ada sebahagian daripada pengkaji-pengkaji yang membincangkan berkaitan dengan, kita kecilkan berkaitan isu Palestin itu sendiri, sekadar membincangkan benda tu secara zahir saja, tanpa melihat ataupun secara empirik, seperti mana Ustaz cakap tadi itulah, tanpa melihat perkara tersebut ada dinyatakan daripada perspektif Al-Quran. Sebab saya tak pasti kenapa, adakah disebabkan mungkin mereka melihat tidak wujud satu perkara yang relevan untuk dibincangkan, perbincangan itu tarik daripada Al-Quran ataupun hadis dan sebagainya, dan mereka meninggalkan perkara tersebut. Ataupun mungkin sebenarnya ada faktor-faktor lain yang menyebabkan perkara tersebut berlaku. Ini sekadar bacaan saya sajalah, macam saya tak nampak. Sejauh macam mana tu Ustaz? Benda tu bergantung kepada siapa yang bercakap tu lah. Kan? Kalau yang bercakap ataupun yang menulis tu ialah ahli akademik atau pengkaji ataupun penganalisis yang tidak beriman dengan Al-Quran dan hadis, jadi kita boleh faham lah kenapa dia bercakap soal Palestin ni sebagai soal isu penjajahan bangsa ataupun penjajahan tanah dan sebagainya. Walaupun betul, kita tidak nafikan, dan saya rasa dah ramai orang bahas apa yang berlaku di Palestin bukan semata-mata sekadar masalah kemanusiaan, humanitarian, tapi dia adalah, bila dilihat lebih besar, dia adalah satu genocide, satu settler colonialism dan sebagainya.
kan. Tapi still itu masih juga belum menggambarkan saiz sebenar kepada apa yang berlaku di Palestin. Tetapi kita tidak kata salah lah, kan. Semua itu sebahagian yang boleh dilihat. Tapi bagi pengkaji yang memahami bahawa Al-Quran dan As-Sunnah ialah sumber ilmu, dan bila kita nak faham satu perkara, termasuklah peristiwa yang berlaku depan mata, di situ perlu kepada ilmu. Dan kita sebagai orang Islam, kita setuju bahawa Al-Quran adalah sumber ilmu. Jadi mustahil kita tidak mengambil pedoman ataupun framework, cara fikir. Quran mungkin tidak bercakap tentang perkara spesifik ataupun perkara yang mengikut time and space ataupun tempat dan masa secara spesifik. Tapi Quran memberikan framework untuk kita melihat banyak perkara yang berlaku, kan. Jadi sebagai pengkaji Muslim, perkara ni mesti diambil lah. Dan saya rasa sebenarnya penulis-penulis dan pengkaji yang beragama Islam, yang juga sebenarnya ramai, banyak je tulis perkara ni mengikut perspektif, mengikut framework yang dikemukakan oleh Al-Quran. Cuma pandangan saya mungkinlah wallahualam kebanyakannya tidak diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Jadi menyebabkan audience di kalangan orang yang berbahasa Melayu ni kurang aware, dan kita banyak lebih consume bahan-bahan ni ataupun kajian yang ditulis oleh boleh katakan dunia barat lah. Mungkin itu faktor kenapa Afiq sendiri nampak banyak macam tu kot. Sebab imitasi bahasa tu lah. Sebab saya pun mungkin kalau salah baca satu lah. Sebab saya pun baca daripada dua bahasa saja, bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris lah. So mungkin Ustaz sebut tadi, buku mungkin daripada bahasa Arab semua. Sebenarnya dalam bahasa Arab banyak lah, banyak bahan tu. Sebahagiannya setelah pun diterjemah dan ditulis dalam bahasa Inggeris, tapi mungkin tidak widespread, tidak tersebar luas mungkin. So bila kita membincangkan ada pekaji-pekaji yang melihat situasi yang berlaku ni daripada perspektif Al-Quran tu sendiri, jadi wujud satu persoalan lah. Saya rasa macam soalan ni soalan yang saya dah agak tertanya-tanya juga sebenarnya. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, antara peristiwa dan kisah yang paling banyak dikhabarkan dalam Al-Quran adalah berkaitan dengan Bani Israel, orang-orang Yahudi dan sebagainya. Macam mana kita boleh katakan terlampau banyak sampaikan wujud satu surah yang menggambarkan satu peristiwa, kisah bagaimana Bani Israel ni diarahkan oleh Nabi Musa untuk membunuh seekor lembu. Dan kisah tu diabadikan dalam satu surah yang agak panjang. Jadi mengapa kalau kita lihat benda tu berlaku, dan apakah kita boleh ambil daripada konten-konten yang Allah letakkan banyak tu daripada perspektif kita hari ni? Bahkan mungkin yang lebih ketara lagi ialah sebenarnya wujud satu surah dinamakan dengan nama mereka ni. Nama asal surah ni. Surah tu hari ni kita kenal sebagai surah Al-Isra'. Tapi menurut setengah riwayat menyebut di zaman sahabat, mereka menyebut surah ni dengan nama dia surah Bani Israel. Sebab permulaan tu memang menceritakan tentang satu framework memahami letak duduk Bani Israel ini dalam kamus kehidupan orang Islam. Kan? Dan saya setuju, betul lah dalam Quran ni ada setengah orang kata macam seolah-olah Quran ni cerita pasal Bani Israel lagi banyak daripada cerita pasal orang Islam sendiri. Yalah, betul. Kan? Tapi di situ mungkin satu reason besarnya ialah Quran ini, kalau macam menurut Imam Al-Ghazali lah sebut kan, dia ni kan petunjuk, nak menunjukkan jalan. Dan antara cara untuk Allah menunjukkan jalan ialah dia menunjukkan orang yang tersilap jalan. Kan? Dan cara untuk kita, orang pun sebut juga, cara untuk kita faham sesuatu ialah dengan kita faham apa yang bukan sesuatu itu. Maknanya faham sebaliknya. Kan? Cuba misalnya kita definisikan cawan, kalau kita tak reti, kita definisikan apa yang selain cawan. Paling kurang kita akan faham kat situ cawan tu apa. Jadi Quran sebenarnya bercerita tentang dua-dua lah. Bercerita tentang apa yang sepatutnya difahami dan dilakukan oleh orang yang beriman. Dan Quran juga menggambarkan apa yang difahami dan dilakukan oleh orang yang tidak beriman, dan bukan saja tidak beriman, tapi the total opposite of it, iaitu menentang Tuhan. Maknanya satu ni percaya dengan Tuhan, dan satu lagi ni menentang Tuhan. Dan itulah dia Bani Israel.
Jadi ini berkait dengan apa yang saya sebutkan awal tadi. Seolah-olah Quran nak menggambarkan kepada kita, in your timeline, untuk umat Islam, sebab Quran turun untuk umat Islam lah. In your time, dalam era yang kita akan lalui inilah dia story of humanity, iaitu pertembungan di antara orang yang faham bahawa Allah itu Tuhan yang Esa dan beriman dengan segala yang diturunkan, dengan satu kelompok yang mencabar keesaan Tuhan, bahkan mencabar ketuhanan itu sendiri dan apa yang mereka akan lakukan. Sebab itulah dalam Quran tu diceritakan dengan pelbagai angle. Kan, dia bukan satu angle sebenarnya, kan bukan cerita soal akidah saja. Kan, bahkan dalam surah Al-Isra tu, kenapa saya sebut surah tu, dia menggambarkan bagaimana mereka ni menzahirkan apa yang mereka percaya itu dalam bentuk penguasaan, dalam bentuk istilah mungkin yang biasa orang faham ini, dalam bentuk geopolitik, sehingga mereka boleh mencorakkan dunia dan menguasai dunia. Dengan sebab saya perasan dekat dalam Al-Quran, ini kalau kita tengok pada timeline kita hari ni lah, sebab majoriti naratif yang wujud hari ini adalah pertembungan yang berlaku pada umat Islam hari ini bukanlah pertembungan antara orang Yahudi dan orang Islam. Ni yang saya tengok secara umum lah. Ada sebagian yang kata begitu, which is dia sebenarnya pertembungan antara orang Islam dengan Zionis, sebab ada juga orang Yahudi dia support kepada usaha kita. So kalau macam tu, bagaimana kita nak kata bahawa Al-Quran tu sendiri dah sebut dah Bani Israel, Yahudi, mereka yang akan menjadi musuh ataupun yang menjadi watak utama bagi pertembungan antara kedua-dua ni. Jadi macam mana kalau kita nak kata begitu? Sebab tu saya suka ambil daripada surah Al-Isra ni sebagai asas untuk kita faham lah letak duduk perkara ni lah. Sebab dalam surah Al-Isra tu sebenarnya tak payah baca banyak-banyak. Kalau malas nak baca lah kan. Tapi Quran kenalah baca kan. Tapi untuk kaji lebih, ini sebenarnya kita kaji pada ayat ke-4 sehingga ayat ke-7. 4 ayat saja, 4 potong ayat saja. Ni muka surat pertama saja daripada surah Al-Isra. Yang mana dalam ke-4 ayat ini, yang disebut oleh Allah SWT ialah Bani Israel. Children of Israel. Dan kat sini kita kena faham lah apa makna, siapakah dia Bani Israel, dan apa beza dia dengan Al-Yahud yang juga disebut dalam Al-Quran, Yahudi. Adakah Yahudi dan anak-anak Israel ialah benda yang sama ataupun berbeza? Ini satu persoalan yang kita kena rungkai lah. Cuma yang saya nak bawa juga sebelum kita pergi jauh kat situ, dalam ayat tadi yang saya sebut, ayat 4 yang ke-7 ni, Allah SWT menceritakan tentang Bani Israel inilah sebagai descriptionnya, ya, dalam mengungkapkan pertembungan yang akan berlaku. Ya. Dan disebut dalam ayat ke-4 misalnya, Allah SWT sebut, kami tentukan, wa qadaina, kami nyatakan kepada Bani Israel dalam kitab, mereka ini akan melakukan fasad fil ardi, melakukan kerosakan. Kalau saya boleh terjemah dengan ayat saya, at a global scale. Fil ard, maknanya dia bukan fil Masjidil Aqsa sahaja, bukan sahaja di Masjid Aqsa, bukan di barat sahaja, sebab dalam Quran tu sebut fil ard. Mungkin kalau kita boleh faham, at a global scale, sebanyak 2 kali. Ini ayat yang disebutkan tu. Dan memang sebut Bani Israel. Bani Israel melakukan kerosakan di bumi sebanyak 2 kali. Inilah yang kami faham daripada tadi, awal saya sebutkan, bila sebut kerosakan at the global scale, you cannot do that. Tidak boleh buat begitu unless the world order itself, susunan dunia itu sendiri ialah apa yang orang ditentukan, apa yang Bani Israel tentukan. Only by doing that, hanya dengan menentukan world order itulah sebenarnya kita boleh melakukan kerosakan pada skala yang macam tu. Susah sebenarnya nak merosakkan satu dunia ni kan. Luas bumi Allah ni kan. Mungkin kita boleh rosakkan bidang tertentu, boleh. Mungkin boleh rosakkan benua tertentu, boleh. Tapi at a global scale, siapa boleh buat macam ni? So ini yang jadi persoalan-persoalan lah, yang mana patutnya kita trigger untuk kita kaji. So saya patah balik tentang apa beza Yahudi dan
Bani Israel, sebab ini akan merungkai cara kita melihat siapa yang sedang bertembung sekarang ni lah. Kalau kita lihat dalam Quran, penggunaan istilah yang Allah SWT tentukan untuk menyebut tadi yang menjadi dalang, kalau saya boleh istilah saya ni dalang kepada pertembungan ini, ialah Bani Israel. Bermakna di situ anak-anak. Anak-anak ni kalau hari ni kita faham ialah sesuatu yang ditentukan oleh susu galur. Betul tak? Betul. You cannot, yalah boleh lah anak angkat, tapi still kita tak panggil anak kan. The only person, manusia, bila kita nak panggil dia anak, dia mestilah merupakan keturunan. Jadi Allah seolah-olah menyatakan dengan eksplisit di sini bahawa yang menjadi dalang ini ialah daripada satu jalur keturunan tertentu. Kelompok itu kelompok yang mengikut jalur keturunan. Satu. Tapi kalau kita lihat dalam ayat lain, Allah SWT sebut tentang Al-Yahud. Kan, Al-Yahud. Dan Al-Yahud ini menggambarkan apa yang dibuat ataupun apa yang dipercayai. Dan Al-Yahud sering diparingkan dengan perkataan lain dalam Al-Quran, iaitu An-Nasara. Kan? Yahudi dan Nasrani. Betul tak? Jadi ulama menyebut bahawa Yahudi dan Nasrani ini ialah pegangan akidah ataupun keagamaan. Bermakna orang yang percaya dengan akidah-akidah tertentu itu, maka dia Yahudi. Ataupun orang yang percaya dengan satu lagi akidah-akidah tertentu, maka dia menjadi Nasrani. Tetapi kedua-dua ini boleh jadi di kalangan mereka ni ada yang keturunan daripada anak-anak Israel ataupun Nabi Yaqub, sebagaimana yang disebut oleh kebanyakan ulama lah, Israel ini merujuk kepada Nabi Yaqub, from the same lineage. Dan boleh jadi tidak. Betul tak? Maknanya ialah macam kalau kita orang Islam tak susah nak faham, maknanya biasanya siapa-siapa je boleh masuk agama Islam. Kan, kita menganut agama Islam regardless kita ni keturunan apa pun. Kan? Jadi dalam konteks Yahudi dan Nasrani itu pun menggambarkan satu anutan agama yang mana yang menganutnya mungkin Bani Israel dan juga mungkin selain daripada Bani Israel. Tapi bukan ke kita macam mana saya nak kata, Yahudi dan juga Bani Israel ni bukan dah memang sinonim menyatakan bahawa diorang ni adalah satu. Sebab tu kita kena faham juga dalam sejarah lah. Dan di sini pentingnya kita baca dalam Al-Quran secara keseluruhan. Bila kita tengok Bani Israel ni, dia keturunan Nabi Yaqub. Dan kemudian banyak yang cerita yang diceritakan kepada kita dalam Al-Quran ialah bagaimana macam tadi sebut surah Al-Baqarah kan, Nabi Musa AS. Jadi yang di depan Nabi Musa ni ialah Bani Israel. Ini memang the children of Israel. Kalau istilah mudah kita hari ni, bangsa lah. Kan, cuma kadang saya sebut istilah bangsa hari ni pun orang confuse juga, pasal Malaysia pun jadi bangsa kan, bukan satu keturunan. Jadi takut orang confuse kan. Jadi tak apalah, kita kekal dengan istilah asal anak-anak kan, keturunan, susur galur keturunan daripada Nabi Yaqub. Kemudian cerita Quran, cerita Nabi Musa. Nabi Musa menyampaikan kitab Taurat kepada mereka. Kitab Taurat ialah agama tauhid. Tapi bila Nabi Musa meninggal kan, disambung kerjanya oleh nabi-nabi seterusnya, maka bermulalah penyelewengan. Dalam Quran menyebut alladzina hadu, maknanya dia asalnya percaya dengan ketauhidan tetapi dia menjadi Yahudi. Hadu, berlaku tahwid, berlaku perubahan kepada Yahudi. Jadi maknanya seolah-olah Quran menggambarkan Yahudi ni ialah agama yang merupakan penyelewengan kepada agama asal Nabi Musa AS, iaitu agama tauhid. Jadi diselewengkan Taurat dan dia percaya benda-benda yang sebenarnya Nabi Musa tak pernah ajar. Dia create hukum hakam yang Nabi Musa tak pernah pun sampaikan, yang sebenarnya di-create oleh rabai-rabai mereka ni, maka dinamakanlah sebagai agama Yahudi kan. Kemudian Bani Israel yang sama, kalau kita baca dalam Quran, itulah dia, anak-anak Israel itu jugalah yang dihantar kepada mereka ni Nabi Isa AS. Betul tak kan? Susu galurnya macam itulah, saya pendekkan cerita lah ni kan. Nabi, ada banyak lagi Nabi sebelum tu. Antaranya ialah Nabi Yaqub, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Dan Nabi Sulaiman, Nabi Daud ni memang mereka sebut sendiri sebagai inilah Nabi Bani Israel kan. Bahkan disebut sebagai Raja Bani Israel. Kemudian sampai Nabi Isa AS, mereka masih lagi Bani Israel. Ada sebahagian yang beriman dengan Nabi Isa. Alladzina amanu lah, ni orang yang beriman dengan ketauhidan yang dibawa oleh Nabi Isa. Tapi ada yang kemudiannya mereka menyelewengkan kitab Injil yang sepatutnya, yang asal tu,
diselewengkan, maka itulah yang disebut sebagai Nasrani. Kan? Jadi sebab tu bila kita menyebut Yahudi dan Nasrani, kedua-dua ni adalah sebenarnya agama penyelewengan. Jadi siapa yang percayai menganuti penyelewengan ini, maka dia menjadi Yahudi dan menjadi Nasrani. Kan? Tetapi ada juga daripada kalangan Bani Israel yang tidak percaya dengan penyelewengan ini. Bahkan dia masuk Islam beriman. Zaman Nabi Musa ada, zaman Nabi Isa ada, zaman Nabi Muhammad pun ada. Isteri Nabi Muhammad SAW, Safiyah radhiyallahu anha, adalah seorang yang asalnya, mungkin kalau kita kata keturunan Bani Israel, kalau betul lah. Sebab keturunan ni susah sikit kan, kita nak, macam mana nak ukur. Kalau kepercayaan kita boleh tanya, dia kata dia percaya gini-gini. Keturunan nak kena buat DNA test lah. Betul tahu kan. Tapi katalah di keturunan Bani Israel dan dia beragama Yahudi asalnya. Kan, Safiyah ni ayahnya pembesar Yahudi. Tapi kemudiannya masuk Islam. Bermakna ada di kalangan ni yang juga menjadi orang beriman. Jadi di kalangan Bani Israel, maknanya ada yang beriman, ada yang menjadi Yahudi, ada yang menjadi Nasrani, dan sebenarnya ada yang lebih teruk lagi, iaitu mereka ni sebenarnya tidak percaya dengan apa-apa agama pun. Kan, jadi itu saya rasa sebagai asas lah untuk membezakan, untuk kita faham. Tapi saya tarik balik point bahawa yang disebutkan dalam cerita surah Al-Isra' ni ialah Bani Israel. Ya, sekelompok anak-anak Israel. Sebab tu saya sentuh tadi tentang macam mana nak tentukan keturunan ni. Sebab kalau Tuhan kata dia memang keturunan Bani kan, anak-anak Israel ni, bermakna ada sekelompok manusia yang dia masih lagi, kalau mungkin kita meminjam istilah, pure blood. Kan, makna dia tidak mix, dia tidak yalah, sebab kalau macam Melayu hari ni pun adalah kalau perbincangan orang Melayu lah kan, siapa Melayu? Kalau kita kata Melayu ni pakai kira darah kan, nak kena tentukan lah dia keturunan mana yang boleh dianggap sebagai keturunan Melayu. Satu, kemudian yang kedua nak kena cek adakah dia telah pun bersemenda dan bercampur dan apa sebagainya sehingga dia masih lagi dianggap berapa persen darah dia Melayu kan. Tapi seolah-olah ada isyarat daripada Allah SWT di sini bahawa ada sekelompok yang masih menjaga keturunan ini. Masih menjaga lineage ini. Dan saya mungkin lah, kita perlu kaji lebih lah untuk memahami perkara ni. Tapi saya, for the sake of discussion, kita gelarkan istilah ni sebagai elit Bani Israel ini. Dan mereka ini, kalau kita lihat dalam Al-Quran, mereka ini dia memisahkan diri dia dengan orang kebanyakan. Dan misalnya dalam ayat ke-6, menggambarkan bahawa mereka ni memiliki benda-benda yang beyond apa orang biasa miliki. Kekayaan pun beyond, kekuasaan pun beyond, kemampuan untuk minta orang lain berperang bagi dia. Misalnya ayat ke-6 tu menyebut, Allah sebut bagi mereka ni aktsara nafira. Nafir perkataan hujung tu merujuk kepada manusia yang dikerah untuk berperang. Antara makna dia lah. Jadi dia boleh mengerah orang untuk berperang bagi pihak dia dalam jumlah yang sangat banyak. Dan jadi saya gunakan istilah bahawa mereka ni mungkin satu kelompok elit. Elit Bani Israel yang they claim lah. Itu pun kita they claim that they are the pure descendant ataupun waris sebenar kepada, bukan sahaja kepada Nabi Yaqub tetapi kepada kerajaan Israel itu. Dan kepada kekuasaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu. Dan mereka ingin menjadi raja semula. Bahkan mungkin kalau mengikut ayat dan tafsir itu, nanti mungkin kita akan masuk, mereka sedang menjadi raja pada tafsiran mereka. Dan yang lain selain daripada itu, ada Yahudi, ada Nasrani. Sebab tu bila kita tengok ada Yahudi yang macam orang biasa je kan, maknanya macam tadi Hafiz sebut pun, ada Yahudi yang dia tak setuju dengan penjajahan yang berlaku di Palestin, genosid yang berlaku di Palestin dan sebagainya. Sebab ada Yahudi sendiri pun yang dipandang sebagai second class. Macam contohnya hari ni bila kita tengok ataupun cerita awal masa nak bina negara Israel, dia tak cukup orang kan. Dia nak suruh Yahudi Eropah berpindah, tapi Yahudi Eropah kata buat apa aku nak pindah, elok-elok selesa duduk Eropah kan, pergi ke tempat tak tentu hala ni. Maka mereka terpaksa bawa masuk Yahudi daripada benua lain, antaranya benua Afrika. Kan? Mereka ni beragama Yahudi.
Dia percaya dan membaca kitab, mungkin baca Taurat, baca kitab-kitab Talmud dan sebagainya. Okeylah, angkutlah, bawalah ke negara Israel, negara haram ni. Kan? Tetapi sebagaimana yang disebut oleh banyak pengkaji pun, sehingga ke hari ini mereka tidak memiliki position yang sama sebagaimana Yahudi-Yahudi yang tertentu, khususnya yang daripada Eropah ni. Kan? So kat situ ada macam satu gambaran bahawa ada perbezaan di antara elit Bani Israel ataupun pure blood itu, kalau betul, dengan yang beragama Yahudi ataupun yang masuk ataupun converted to Judaism istilahnya kan. Tu pandangan saya lah setakat kalau saya boleh uraikan. Okay, bila saya dengar tu macam seolah-olah cerita Harry Potter pula. Saya ada pure blood punya kumpulan. Okay, so tadi saya ada sebut tentang surah Al-Isra. Ayat-ayat yang membincangkan berkaitan dengan saya boleh katakan apa yang Allah menggambarkan yang akan berlaku, pertembungan antara orang Islam dan penguasaan Yahudi terhadap global punya scale dan sebagainya. Dekat situ pun bila saya ingat balik, dia disebutkan tentang kerosakan 2 kali yang Ustaz sebut sebentar tadi. Okay, bila yang first, bila yang second? Sebab ada yang saya jumpa, yang dapatan beberapa bacaan yang saya baca, yang firstnya adalah suatu Babylon exile, ataupun semasa ataupun sebelum lah, ketika itu berlakunya kefasadan dekat kerajaan Bani Israel ketika itu, sehingga menyebabkan akhirnya Allah menghukum mereka, mereka semua dijarah dan dimusnahkan kerajaan mereka oleh beberapa kerajaan lah, antara daripada kerajaan Nebuchadnezzar dan sebagainya. Okay, the second one. So macam mana kita boleh katakan first adalah ini, second adalah ini? Apa maksud ayat tu sendiri? Okay, sekarang ni bila pertama kena establish dulu, bila kita memahami Al-Quran, tafsir Al-Quran ini dia tidak terhenti sebenarnya. Okay. Dia terbuka kepada ijtihad yang betul lah, mengikut kawaidnya yang betul, pemahaman bahasa yang betul, dan perlu kepada banyaklah disiplin-disiplin yang betul. Tapi bermakna dia perlu sentiasa difahami sentiasa lah, sehingga ke akhir zaman kan. Sebab Quran ni dia tidak ada spesifik ataupun tarikh luput, kecuali ayat-ayat yang dimasukkan lah. Bermakna di situ bahawa kita faham apabila Ibn Kathir menulis tafsirnya, ialah dengan ijtihad dan maklumat dan ilmu dan data yang pada zaman dia. Kan, pada zaman dia. Banyak lagi benda yang berlaku selepas zaman dia, yang mana juga sebenarnya merupakan maklumat-maklumat yang boleh menjadi input kepada ijtihad baru dalam memahami ayat tersebut. Kan, yang ni kena setuju dululah, sebab bila ada orang kata kalau Ibn Kathir cakap macam tu, contohnya kan, ataupun Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari dah sebut macam tu, kenapa ada pandangan lain pula, contohnya kan. Ni saya sebut ni sebab kalau orang yang dalam bidang tafsir, dia faham perkara ni kan, orang yang mengkaji Al-Quran faham perkara ni. Cuma orang kebanyakan agak macam tak biasalah. Ni pengalaman saya lah bila saya cerita versi-versi lain kan. Jadi disebabkan itu, pada zaman sekarang ini, sebab tu saya selalu guna premis awal tadi tu, sebab saya nak sebut di zaman Ibn Kathir, kalau kita balik ke zaman Ibn Kathir, orang Yahudi ataupun kalau nak kata golongan Bani Israel, kalau ada di zaman tu, kita tak boleh nak faham bahawa ayat tu bercakap kepada orang Yahudi yang ada zaman tu ataupun zaman selepas tu. Dia hanya boleh dipahami dengan merujuk kepada orang Yahudi dulu-dulu. Sebab ayat kalau kita baca ayat ke-4 hingga ke-7, menggambarkan bukan sahaja 2 kali kerosakan mereka buat. Ketika mereka melakukan kerosakan, mereka berada di puncak kekuasaan, puncak kekayaan dan sebagainya. Kan? Bahkan dalam ayat ke-4 tu Allah kata, wala ta'lunna, kamu akan berlaku sombong. Bermakna dia superior. Dia mengatasi semua orang-orang lain kan. Sombong maknanya sebab dia ada kelebihan tertentu dan sebagainya. Jadi kalau zaman Ibn Kathir, bila misalnya lah saya membayangkan lah ni kan, di zaman itu bila tengok orang Yahudi semua hidup merempat. Kan, dia diaspora. Dan di kebanyakan tempat mereka hidup sebagai orang yang miskin setelah berlaku perang Khaybar. Mungkinlah ada orang kata perang masa zaman di Madinah, orang Yahudi kan kaya-kaya sebagainya, betul, pada peringkat awal. Tapi bila Nabi usir
orang-orang Yahudi yang merosakkan ni, yang jahanam ni, yang dalang-dalang perang semua ni, akhirnya kebanyakan mereka hidup merempat. Kan? Dan adalah yang cuba survive dengan masing-masing, itu cerita lain lah. Jadi data yang ada ataupun maklumat yang ada pada ketika itu susah untuk nak melihat, boleh ke berlaku satu keadaan bangsa yang macam itu tiba-tiba jadi bangsa yang lebih hebat daripada bangsa orang Islam sendiri. Kan? Sebab zaman Ibn Katsir ni zaman khilafah, kan? Zaman kegemilangan Islam dan sebagainya. Maka kita boleh memahami kenapa Ibn Katsir mentafsirkan bahawa 2 kali yang dimaksudkan itu ialah 2 kali yang sudah berlalu. Kan? Yang pertama tadi macam Hafiz sebut di zaman Nebuchadnezzar, katalah, kan. Kemudian yang kedua di zaman Rom. Apabila Rom Byzantine masuk semula ke Palestin. Dan dikatakan kedua-dua ni lah berlakunya pembinaan yang zaman pertama tu merobohkan the first temple, kan, kalau mengikut orang-orang Yahudi sekarang ni, dan yang kali kedua tu merobohkan the second temple. Itu satu tafsiran. Jadi bermakna ayat ni berceritakan tentang benda yang sudah pun berlaku sebelum lagi Nabi SAW, Nabi Muhammad datang. Tapi pada zaman sekarang, misalnya yang saya selalu bawakan ialah salah satu tafsir oleh Imam Asy'arawi. Imam Asy'arawi ni pun banyak mensyarahkan ayat-ayat Al-Quran. And dia moden lah, kira zaman, tapi dah meninggal lah, kan, rahimahullah. Cuma zaman 90-an, kan, zaman-zaman, boleh kata zaman kita lah. Zaman-zaman era Hosni Mubarak. Masa di Mesir, tapi dah ada recording dia, ada banyak. Bahkan yang kalau nak dengar apa yang saya syarah ni pun boleh buka YouTube, boleh dengar dia sendiri syarahkan. Kuliah-kuliah tafsir dia lah. Jadi dia kata Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila Quran nak memberi petunjuk, apabila Quran nak mencakapkan sesuatu, konteks yang paling first yang sesuai dipakai ialah konteks umat Nabi Muhammad. Kan, sebelum kita nak pergi ke tafsir-tafsir yang lain. Maknanya tafsir pertama kita kena letak, base dia ialah Quran ini akan membahaskan apa yang akan berlaku kepada umat Nabi Muhammad. Kan? Jadi dakwaan ataupun tafsir daripada Asy'arawi ini berkata bahawa kedua-dua kali yang dimaksudkan ini ialah yang akan berlaku pada zaman umat Nabi Muhammad SAW, bukan sebelum ini. Okey, jadi dia orang kata apa, berbezalah, kan, dengan apa yang disebut oleh Imam Ibn Katsir tadi. Jadi bila kali pertama dan kali kedua tu? Kali pertama dia kata ialah apabila terbukanya Baitul Maqdis buat kali yang pertama. Di tangan Sayyidina Umar Al-Khattab dan juga tentera-tentera orang Islam. Kan, bahkan dia kata sebenarnya itu ialah the final episode saja. Kan, sebab ayat yang kelima, misalnya ayat kelima tu menyebut Allah SWT, pembalasan Allah SWT bila kali pertama Bani Israel melakukan kerosakan ialah Allah menghantarkan ibadan lana uli ba'sin syadid, hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan luar biasa. Jadi kata Imam Asy'arawi, hamba itu yang dimaksudkan ialah Nabi Muhammad SAW dan tentera Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tengok di zaman Nabi, memang Nabi mengusahakan sangat banyak ekspedisi dan juga siri-siri untuk membuka Baitul Maqdis. Kan, membuka Baitul Maqdis. Dan bahkan sebelum itu lagi pun Nabi SAW banyak memerangi orang-orang Yahudi di Madinah tu sendiri. Kan, kat sini ada orang question, kenapa kait dengan Baitul Maqdis tu? Itu kan kerajaan Rom. Kan, okey. Jadi Imam Asy'arawi kata, di Madinah pun Nabi dah bagi satu tamparan kepada ahli kitab. Sebab memang di Madinah dan di Mekah sebenarnya ahli kitab ni dia rasa dia lagi sombong daripada orang Quraisy pun. Kita ingat orang Quraisy sombong dah dengan Nabi, ahli kitab lagi sombong lagi daripada orang Quraisy. Sebab mereka merasakan kelebihan mereka ni, dia boleh baca kitab. Dia ada sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan orang Quraisy pun bila nak tahu benda-benda yang mereka tak tahu, mereka akan datang jumpa dengan ahli kitab ni. Jadi dia ada satu superiority. Maka Nabi SAW lah hamba yang, dan kata Imam Asy'arawi, itulah dia perang Khaybar. Kan, sebab ayat tersebut fajasu khilalad diyar, mereka ni akan, hamba Allah tadi ni akan pergi merantau, pergi menjalan ke seluruh penjuru, ceruk dan penjuru, kan, untuk menjadi balasan kepada Bani Israel ini, kan. Jadi dalam perang Khaybar tu, kalau kita tengok cerita, memang dahsyat lah apa yang Nabi buat tu. Memang lepas tu taubat lah kira, kan. Orang Yahudi ni memang sama ada yang diusir, dan kebanyakan yang diusir pergi ke mana? Ke kerajaan Rom. Pergi ke Syam.
Okey. pergi bernaung di bawah kerajaan Rom. Jadi itu satu maknanya kenapa sampai ke sana Nabi SAW usahakan untuk membuka Baitul Maqdis. Itu satu. Yang kedua sebenarnya, kita tengok Rom yang menjajah Baitul Maqdis ketika itu, zaman Nabi SAW ni, dia ialah Rom Kristian. Okay? Dan dia Kristian yang bukan Kristian yang betul lah. Okay. Kan dia dah Kristian yang ada sembah patung dah. Kan Kristian yang bercampur pagan. Ini satu tuduhan juga, kena faham siapa yang memulakan benda ni dalam Kristian tu. Siapa dia yang membawa masuk unsur pagan dan merosakkan agama Kristian yang asal tu sendiri. Kat situ sebenarnya setengah orang dah menyebut bahawa inilah juga kerja tangan daripada Bani Israel. Golongan Bani Israel. Lepas tu saya tak sebut Yahudi, they might be Christians. Okay. Kan? Dan hari ni sebenarnya pun ada macam tu. Kalau nak bagi mudah faham, hari ni yang sama-sama sokong projek negara Israel ni ada orang Yahudi dan ada juga orang Kristian, evangelical Christians kan. Walaupun adalah nanti ada isu melibatkan mereka berdua ni. Jadi itulah kali pertama yang dimaksudkan. Okay. Tapi kemudian dalam ayat ke-6 Allah SWT sebut Bani Israel ni akan kembali berkuasa, kembali kaya, kembali apa semua dan sebagainya. Maka kata Imam Sya'rawi, kita sedang melihat perkara tu di depan mata kita. Okay. Kan? Jadi dia kata mungkin zaman dulu orang tak boleh bayang macam mana Yahudi boleh kaya balik. Dia dulu hidup merempat. Sebab tu saya selalu sebut, kalau baca cerita Rothschild, masa dia kecil, dia membesar dalam rumah yang tak ada cahaya matahari. Kalau betul lah cerita tu kan, saya baca tu kan. Sebab rumah-rumah orang-orang miskin kan, di Jerman masa tu kan, rumah-rumahnya kecil, sempit, yang membesar dalam keadaan miskin. So orang tak boleh bayang macam mana dia boleh jadi kaya. Tapi sebab tu Imam Sya'rawi kata Al-Quran sebut, maka akhirnya hari ni kita melihat kekayaan, kekuasaan mereka tu di depan mata kita. Jadi tu pandangan dia, itulah dia maksudkan oleh ayat yang ke-6. Okay. Jadi ayat ke-7 di mana Allah menyebut akan berlaku janji kali yang kedua. Bila mereka ni berkuasa, tapi mereka ni dengan kuasa mereka sombong dan merosakkan dunia, maka Allah akan sekali lagi berulang apa yang berlaku sebelum ini. Hamba-hamba yang beriman akan datang untuk menjatuhkan wajah, menjatuhkan reputasi mereka, merobohkan kekuasaan mereka dan sebagainya. Kata Imam Sya'rawi, itulah yang akan berlaku. Okay. Maknanya orang Islam akan menang semula ke atas Bani Israel ini. Ini pandangan Imam Sya'rawi lah dalam mentafsirkan ayat tu. Dan sebenarnya Imam Sya'rawi sebut perkara ni, saya rasa, saya tak tahulah video tafsir tu 90-an lah. Saya rasa 90-an. Sekarang ni bila berlaku Taufan Al-Aqsa, ketika Imam Sya'rawi sebut tafsir ni, ramai juga ulama tak setuju. Ada banyak faktor lah, dari sudut grammar lah, apalah macam-macam lah kan, khilaf-khilaf ilmiah lah dengan pandangan Sya'rawi ni. Tapi bila berlaku Taufan Al-Aqsa, saya perasan lah kebanyakan para ulama yang ada sekarang ni yang melihat perkara yang berlaku ni, mereka juga ke arah mentafsirkan ayat tersebut dengan apa yang disebut oleh Imam Sya'rawi. Ataupun ada yang cuba menggabungkan kedua-duanya. Dia kata kali yang pertama tu betul zaman Nebuchadnezzar tu. Kan? Itulah dia. Sebab apa dia kata macam tu? Sebab ketika itulah sebenarnya kalau lah kata kita ambil Bani Israel ni as a human, kita katalah Bani Israel ni satu manusia. Daripada dia lahir sampai dia mati nanti. Ada 2 kali saja, kalau ikut ayat ni, ada 2 kali saja mereka ni akan berada di puncak kekuasaan. Dan maksud puncak ni ialah ada kingdom. Okay. Katalah ada kingdom. Jadi dia kata kali pertama ialah itulah zaman Nabi Daud, zaman Nabi Sulaiman, yang akhirnya dijatuhkan ataupun akhirnya dijarah yang tadi disebut tu oleh kerajaan daripada Babylon kan. Semenjak lepas tu dikatakan mereka ni tak pernah ada kekuasaan sebegitu rupa sampailah sekarang. Jadi ulama ni, ada setengah ulama antaranya Syekh Dadu menyebut bahawa yang kali kedua tu ialah sekarang, sebab sekarang ni lah kita melihat wujud semula sebuah kingdom yang dinamakan dengan nama Israel, yang dinamakan dengan nama Bani ini. Selalu orang mungkin tak terfikir, kenapa tak namakan negara dia ni, kenapa tak namakan dia negara Judea? Betul juga. Yang lebih hampir dengan maksud Judaism ataupun Yahudi. Kalau kata nak, orang ni kan Yahudi, kenapa tak namakan negara Yahudi? Ataupun katalah, kenapa tak namakan negara ni Zion? Ideologi dia orang. Ideologi dia orang. Zionis yang menggerakkan betul. Itu. Kalau kata sebenarnya projek negara yang ada ni projek negara moden.
yang digerakkan oleh gerakan Zionis moden. So kenapa tak namakan negara tu dengan negara Zion ataupun negara Zionis? Kenapa dinamakan negara tu dengan Israel? Dan Israel itu bukan Quran sahaja menyebut bahawa ianya ialah satu keturunan ataupun satu bangsa. Buka Bible, dan kalau kita buka juga dalam kitab, saya tak ingatlah kitab Torah ke ataupun saya ada check lah. Yang ni part ni kena tanya orang yang memang mengkaji lah kan. Dalam kitab-kitab orang Israel ataupun orang Yahudi sendiri pun, Israel itu Yisrael disebut. Yisrael itu merujuk kepada children ataupun satu kelompok manusia yang berketurunan darah. Kan? Jadi tak pernah dalam sejarah manusia selain daripada dua waktu yang saya sebutkan tadi. Yang pertama zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman tu maknanya katalah kalau Nabi Daud dan Nabi Sulaiman tu rajanya, menteri-menteri, orang pembesar semua gila orang-orang Bani Israel. Kan, boleh dikatakan negara tu negara Israel. Dan tak pernah ada selepas tu. Sebab tu setengah kata apa yang kita sedang saksikan ini ialah benda yang tidak pernah wujud for thousands of years. Sekurang-kurangnya 2,000-3,000 tahun tak pernah berlaku. Sekarang ni kita mungkin generasi yang sedang melihat orang kata apa, the history unfold. Sejarah sedang berlaku depan mata. Ini kali kedua semenjak daripada dulu Bani Israel ada kingdom dan claim bahawa itu ialah kekuasaan mereka. Bani Israel. So ini kalau merujuk kepada tafsiran lah. Kan? Sesuatu benda yang tafsiran baru jugalah. Saya first time dengar. Lagi-lagi daripada tafsiran Syekh Syarawi tu. Jadi kalau kita katakan the second fall bagi Bani Israel ini adalah macam dah ada kerajaan, so diorang akan fall balik kan. So adakah kita boleh kata start kepada kejatuhan semula bagi Bani Israel ini bergerak daripada 7 Oktober hari itu, ataupun sebenarnya dah bergerak lebih awal daripada itu? Sebab ada yang kalau kita tengoklah usaha untuk menghalau keluar ataupun memusnahkan sebuah negara yang rosak ni, sebenarnya gerakan tu bukan daripada 7 Oktober. Sebenarnya bagi saya dia dah lama wujud. Jadi the second fall sekarang kita boleh kata start daripada 7 Oktober ke, ataupun sebenarnya dia dah lama daripada tu. Macam, dan juga pada masa sama saya teringat ada satu rakaman video daripada Syekh Ahmad Yassin yang menyatakan bahawa kejatuhan bagi kerajaan Bani Israel ni mula pada tahun 2027. Jadi macam mana kita nak interpret benda tu? Okey, ada banyak jalur kita boleh ambil hujah untuk membenarkan bahawa kita sedang berada pada fasa, kalaupun bukan kejatuhan kerajaan Israel, tapi pada fasa kita sedang melihat permulaannya. Dan saya rasa ini pun apa yang disebut oleh salah seorang pemimpin Hamas, bahawa 7 Oktober bukanlah bererti kejatuhan terus Israel ni, tetapi ia telah mencatat ataupun telah menulis garis-garisnya yang pertama. That spells the first lines kepada the decline ataupun mungkin the disintegration, terhapusnya ataupun runtuhnya apa yang dinamakan sebagai kerajaan Israel ini. Okay, first saya nak bawa jalur hujah daripada seorang syekh lah. Ini kalau kata kita faham daripada Quran lah kan, kita ambil secara Quranik ataupun dalil Quran. Dia kata bahawa bila Allah sebut pada ayat ke-7 tentang janji kedua di mana Allah SWT akan menghukumlah Bani Israel ini dengan kejatuhan. Jadi dia pun cuba nak mencari bilakah dia janji yang kedua ini. Maka dia pun jumpa dalam surah Al-Isra' juga, kan, Allah sebut, tak silap saya ayat 104. Saya selalu lupa bilangan 14 atau 114, saya lupa. Di mana Allah SWT menyebut apabila fa'idha ja'a wa'dul akhirati, apabila sampai kepada kali yang kedua dan kali yang terakhir. Dan di sini penggunaan kalimah terakhir disebut oleh Allah berbanding yang kedua. Tak disebut kedua. Sebut makna terakhir, dan terakhir ni pentinglah, makna lepas ni tak ada dah.
ayat 104 tak silap saya menyebut apabila sampai kepada janji yang terakhir, ji'na bikum lafifa, kami akan datangkan semula kamu berkumpul dan berbondong-bondong di satu tempat. Okey. Jadi dia mengambil isyarat daripada ayat itu untuk menggambarkan bahawa ketika nak dihukum ni, Bani Israel berkumpul semula di satu tempat, yang mana sebelum itu mereka ni terpisah-pisah. Memang ada ayat yang menyebut bahawa Bani Israel ni terpisah-pisah, wa qatta'nahum fil ardi umama. Maka Allah kata, Allah pisah-pisahkan, campak-campakkan mereka ni duduk dalam bangsa-bangsa yang berbeza. Mungkin kalau dalam sejarah kita tengok sebab itulah adanya Yahudi Eropah lah, Yahudi Rusia lah, kan, Yahudi Afrika apa dan sebagainya kan. Bilakah kali pertama dalam sejarah, at least dalam sejarah moden, berkumpul semula mereka ni di satu tempat? Mungkin waktu penubuhan negara Israel. Kan? Jadi dia kata ketika nak ditubuhkan negara Israel ni 1948, this is a marking year. Satu garis, satu batu tanda dari sudut zamannya, menunjukkan seolah-olah permulaan berlakunya janji kali yang kedua ini. Kan, apabila orang Bani Israel sendiri mengumpulkan. Kan, niatnya memang sebelum tu lagi kan, bila perjanjian Balfour kan, dalam Balfour Sir Balfour sendiri menulis surat membenarkan mengambil British Mandate of Palestine untuk menjadi the Jewish national homeland. Kan, jadi kat situ dah membayangkan dah mereka ni akan berkumpul, seolah-olah nak memberikan mereka ni satu tempat yang di mana di situ mereka ada total sovereignty, tidak lagi terpaksa bergantung kepada simpati. Sebab katalah Yahudi di Eropah memang betul dia boleh jadi kaya pun, tu ada orang question kenapa dia nak pindah pergi ke Palestin. They are thriving in Europe, boleh berniaga apa dan sebagainya. Tapi mungkin premisnya di situ ialah selagi Bani Israel tidak ada kedaulatan yang tersendiri, tidak ada wilayah kedaulatan yang tersendiri, mereka terdedah kepada pengkhianatan, mereka terdedah kepada, maknanya uncertain, dia bergantung kepada simpati dan bergantung kepada apa yang orang lain sanggup bagilah. Kalau orang lain tiba-tiba rasa tak nak bagi, tak bagilah. Kan? Jadi atas premis tu dia kata kita mesti ada tempat kita sendiri. Dan 1948 lah akhirnya kita lihat berbondong-bondong semua berkumpul semula di Palestin sehingga ke hari ini. Jadi the line of argument yang Syekh ni bawa, dia kata 1948 ialah permulaan kepada janji kedua yang dimaksudkan dalam surah Al-Isra. Jadi proses tu akan berlaku sampailah selesai. Bila wallahu alam. Tapi kalau ikut ayat tu, dia kata nak mudah faham, proses tu hanya akan berlaku apabila wujudnya watak yang akan menjatuhkan mereka. Dia bukan jatuh sendiri. Dia tidak jatuh hanya kerana Tuhan nak dia jatuh, tu satu hal. Tapi dalam ayat yang sama Tuhan sebut juga adanya pihak yang datang menjatuhkan mereka. Dan difahami daripada ayat tu, pihak yang menjatuhkan tu ialah pihak yang boleh meruntuhkan segala kekuasaan mereka. So secara logik akalnya bermakna, contohnya meruntuhkan ekonomi mereka, maknanya ekonomi pihak ni lagi kuat dah. So dia kata kalau lah pihak tu orang Islam, bermakna pengakhiran kejatuhan ini adalah bila orang Islam dah memang lebih kuat daripada orang Yahudi atau Bani Israel sendiri. So dia kata kalau tengok sekarang macam mana? Belum lagi lah. On the way. Ini satu line of argument difahami melalui ayat tafsir kepada ayat Quran. Satu lagi line of argument yang saya rasa mungkin lebih mudah diterima oleh ramai orang lah, sebab disebut oleh orang daripada Israel sendiri kan, yang satu prolific author ataupun satu penulis yang ramai orang kenal, Ilan Pappé. Dan tahun lepas ke tahun ni saya tak tahu, dia tulis satu buku kan, Israel at the Brink kan, ataupun Israel di jurang kejatuhan kan, yang di mana dia membayangkan apa akan berlaku pada tahun 2048. Dan dia dengan jelas menyebut sebenarnya dengan apa yang sedang berlaku sekarang 2048 tak ada dah negara Israel tu. Kan, tapi yalah, menurut negara Israel, menurut yang dia faham lah, sebuah negara yang boleh sustain kan, negara, sistem ataupun binaan negara yang ada sekarang ni sebenarnya tak sustain, tak boleh sustain, dia akan runtuh. Sebab apa? Sebab line of argument dia sebab negara ini tidak dibina atas ciri-ciri yang membolehkan ia sustain. Paling simple ialah macam mana dunia nak boleh terima apa yang mereka akan lakukan. Sebelum ni, masa mereka nak jajah 1948, dia buat benda yang sama dengan apa yang dia buat hari ni. Dia bunuh, dia ambil tanah,
dia bawa masuk orang daripada luar yang bukan asal daripada situ. Maknanya genocide, settler colonialism, all these things. Tapi dia menggunakan topeng-topeng tertentu. Kan, ketika itu mungkin topeng socialism, kan, topeng gerakan-gerakan kebangkitan. Kemudian masuk ke 80-an, 90-an mereka bertopengkan dengan US punya slogan-slogan seperti demokrasi, liberal dan sebagainya. Tapi hari ini apa yang berlaku menggambarkan bahawa mereka telah pun tidak lagi memakai apa-apa topeng. And we can see the true colour kepada orang yang nak menubuhkan negara Israel ni, which is the true colour is mereka ini sebenarnya ialah ingin mendirikan sebuah negara ethno-religion. Kan, sebuah negara Israel yang beragamakan agama Yahudi. Bani Israel. Okey, boleh dikatakan Yahudi lah. Sebab Yahudi ni pun ada banyak varian dia kan. Tapi maknanya Yahudi yang istilahnya mungkin Yahudi yang diiktiraf sekarang ni lah, yang diwakili oleh kebanyakan menteri-menteri yang orang kata sebagai far right dalam kabinet Netanyahu tu kan. Macam siapa? Smotrich, Ben Gvir kan, yang pakai benda tu kan kat atas tu. Jadi sebab tu kata Ilan Pape, benda tu tak boleh nak dalam dunia yang macam mana boleh menerima this kind of genocide. Kalau betul lah wujud satu dunia yang boleh menerima genocide ni, maknanya dunia tu sendiri dah tak betul lah. Sebab tu kita tengok sekarang ni memang tak boleh diterima. Tapi sekarang ni Israel faham bahawa dia nak ambil pendekatan terakhir, iaitu dia unapologetic. Stop being apologetic. Dia tak nak pakai slogan-slogan apa, nak menunjukkan inilah dia hak kami yang benar. Iaitu pertama, ini tanah kami, dan yang kedua bahawa kami ada hak untuk membunuh semua yang ada di sini. Dia dah pergi kepada itu hak. Ni dulu dia pergi kepada nak excuse, sekarang dia pergi kepada this is the right for our people, and the right for Israel. So what kind of world boleh terima perkara yang macam ni? So dia akan mengisolatekan diri dia sendiri, dan lama kelamaan sebenarnya US pun akan mula divorce. Ada satu boleh berlaku satu senario, US pun akan menceraikan diri daripada nak sustain negara Israel ni. Sekarang pun kita tengok beban yang ditanggung oleh US untuk sustain apa yang Israel nak ni kan, secara kewangannya, secara image-nya, kan, secara politiknya. Beban yang sebenarnya kalau ikut logik American punya logik pun merugikan. Tapi sebab ada Christian evangelist di US, maka lobby daripada Christian evangelist ni, dan siapa-siapa yang naik ni pun banyak dipengaruhi oleh Christian evangelist, maka sebab itulah dia keep on helping. Tapi ramai penganalisis dah sebut pun, this Christian evangelist, they will not last. Berapa banyak sokongan Christian evangelist ni, berapa lama orang takkan cabar this kind of ideology ataupun religion, hatta di US sendiri. Sebab most US ni sebenarnya it's not even religious kan. So, asas US tu pun sebenarnya dibina tidak percaya apa-apa agama kan. Jadi sokongan kepada negara Israel akan tiada, Israel will be isolated. So ini semua elemen-elemen luar yang menggambarkan satu masa negara tu tak boleh sustain, dan pada masa yang sama disokong oleh elemen dalaman tu sendiri kan. Berapa ramai orang-orang yang dalam Israel tu sendiri rasa macam tak kena jiwa dia dengan design bercirikan agama ni, lalu mereka pun akan keluar tinggalkan Israel. Sebab mereka ni, sebab ada yang sebahagian besarnya atheist, secular dan sebagainya kan. Dia pun tak percaya apa nak kena sembelih lembu merah, kenapa nak kena buat balik temple, is there such a thing as holy site kan. Dia tak percaya pun adanya tanah suci apa dan sebagainya ni kan. Tapi itu yang sekarang ni menjadi, orang kata apa, menjadi agenda kan, penentuan kemenangan ke atas Palestin, ke atas orang-orang Palestin kan. Jadi some of them will not buy dan dia akan keluar. Dia tak nak anak-anak dia pun belajar benda macam ni dan sebagainya. Dan adalah beberapa elemen-elemen lain lagi yang digambarkan oleh Ilan Pape, bahawa resipi yang ada sekarang ni menggambarkan resipi kehancuran kepada kerajaan Israel itu sendiri. Walaupun dia mungkin bercakap dalam konteks yang lebih simple lah, iaitu konteks negara moden Israel tu lah, yang tubuh 1948 sampai sekarang. Kalau tadi Syekh tadi, dia tengok dalam konteks perjalanan Bani Israel tu. Okay, itu satu line. Now even if we go to the line yang tengok zaman moden pun sebenarnya melihat perkara ni ke arah kejatuhan. So terpulanglah, nak ambil mana-mana line of argument, kita boleh membuat satu kesimpulan awal bahawa apa yang digambarkan sebagai kejatuhan Israel itu adalah perkara yang
Orang kata apa, benar secara rasionalnya dan juga benar secara wahyunya. Kesimpulan awal lah. Dan mungkin perlu kepada, mungkin kalau orang nak argue boleh lah kan, tapi kita boleh nampak macam itulah secara kasarnya. Okay. So daripada argument yang Ustaz keluarkan tadi tu, mungkinlah kita sebagai orang Islam, bila kita dah melihat, saya boleh katakan satu benda yang kebenaran lah, yang diberikan oleh Allah dan daripada wahyu kepada kita tentang apa yang akan berlaku. Jadi bagaimana saya boleh katakan kita orang Islam bagaimana nak menghayati dan juga kita nak bergerak ke depan dalam proses kita untuk memerdekakan Palestin itu sendiri daripada perspektif ayat tadi itu sendiri. Jadi macam yang saya sebut tadi lah kan, kalau kita bersetuju dengan tafsir yang mengatakan bahawa pembukaan kali kedua ini ialah sebagaimana pembukaan kali yang pertama. Sebab dalam ayat yang ketujuh tu yang menceritakan tentang kali kedua ataupun kali terakhir ni memang ada sebut liyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala marrah, supaya mereka ni boleh masuk semula ke dalam masjid. Dan setakat saya baca semua sepakat masjid yang dimaksudkan tu Masjid Al-Aqsa, sebagaimana mereka masuk kali pertama. Jadi kalau kita faham, kita masuk kali pertama ialah zaman Sayyidina Umar kan, daripada zaman Nabi sampai zaman Sayyidina Umar, maka begitulah juga gambaran senario kemenangan yang akan berlaku di antara umat Islam dengan rejim haram Israel pada masa akan datang. So apa gambarannya? Pada kali yang pertama tu saya selalu sebut, mudah kita faham, Sayyidina Umar datang tanpa perlu berperang. Memang perang berlakulah, tentera Islam berperang di Syam kan, 5 batalion berperang di Syam daripada zaman Sayyidina Abu Bakar sampai zaman Sayyidina Umar, betul. Tapi untuk masuk ke dalam masjid itu sendiri, tidak ada pedang yang perlu dihunus. Bahkan orang dalam Baitul Maqdis menjemput khalifah untuk datang untuk menyerahkan sendiri kunci kepada khalifah. Dan Sayyidina Umar datang relax dengan pakaian bertampal yang disebut dalam sejarah. Dan datang naik keldai dengan seorang pembantu, relax sampai ke sana. Dan kemudian Sayyidina Umar pun ambil kunci. Isyaratnya di situ ialah sekiranya pembukaan kali kedua ini berlaku sebagaimana pembukaan kali pertama, bermakna umat Islam telah mencapai satu tahap yang sama sebagaimana yang dicapai pada tahap zaman Sayyidina Umar. Bukan sahaja umat Islam ketika itu dihormati, tetapi umat Islam juga digeruni. Ni pun kadang orang tak faham. For you to be respected, it's actually a combination of both love and fear. Ialah macam kita dengan ayah kita contohnya kan. Saya bagi contoh mudah. So orang Islam ketika pembukaan kali pertama sebenarnya is both respected, namanya dihormati dan digeruni. Dihormati sebab orang Islam dia tak buat macam orang lain. Bila datang jarah tu, maknanya orang buka Baitul Maqdis, diberikan keamanan, dia tidak dipaksa menukar agama dan sebagainya kan. Dan juga digeruni kan, sebab tu dia serah je lah kunci, tak payah lawan lah kan. Jadi maknanya akan datang, itulah yang kami cuba bahaskan dalam buku kajian kami. Macam mana nak perkara tu boleh berlaku daripada keadaan umat Islam yang sekarang ni. If you go see around the world, pada masa yang sekarang ni kita tengok umat Islam is exactly the opposite lah. Kita berada dalam keadaan kita tidak pegang pun sebarang kunci-kunci kuasa. Kita sangat banyak bergantung kepada bangsa lain, sama ada dari sudut ilmu maupun dari sudut kuasa kan. Jadi sebab tu kami tekankan tentang pertama sekali langkahnya ialah tu untuk mengembalikan semula kedaulatan. Dan kat sini saya rasa kena orang kena faham makna kedaulatan ialah simple sebenarnya, kita boleh menunaikan tanpa sekatan apa yang kita percayai. Tu makna kedaulatan. Kita ada wewenang yang mutlak untuk menunaikan apa yang kita percaya. Sebenarnya itulah dia sifat manusia. Sebenarnya dia, kalau dia percaya, dia kena boleh tunaikan apa dia percaya. Kalau umat Islam percaya bahawa umat Islam ni satu ummah, bermakna dia berdaulat ketika mana dia berjaya menjadikan semula 100, saya tak tahu 50 lebih, 60 lebih negara umat Islam yang ada ni sebagai satu balik. Sebagai satu jasad, sebagai satu ummah. Kan sekarang ni kita dengan Aceh pun kita dah rasa lain dah. Kan kita dengan Selatan Thai pun kita rasa lain. Kan kita dengan Brunei pun kita rasa lain. Sebenarnya kita semua orang Islam. Jadi kita, kalaupun kita rasa semangat lah kita kena bersatu balik, tapi kita tak boleh nak buat.
sebab sistem yang ada tidak membenarkan kita untuk easily merge. Sebagaimana Eropah boleh buat kesatuan Eropah, orang Islam tak boleh nak buat macam tu. Kita hanya ada platform untuk bincang-bincang sajalah kan. OIC sekadar OIC. Kan bincang mungkin boleh, tapi technically what can you impose? Apa yang awak boleh buat? Yalah, nak hantar bantuan ke sebelah pun tak boleh. Contohnya kan. Jadi bermakna pada pembukaan kali yang kedua ni, umat Islam memiliki kedaulatan, dan kedaulatan itu menggambarkan kita memiliki kunci-kunci kuasa. Dan cantiklah ayat tu merumuskan bahawa kerana itulah disebut bahawa hamba yang masuk ke dalam masjid itu juga ialah hamba yang waliyutabbiru ma'alau tatbira. Mereka ni akan menghancurkan segala yang telah didirikan, dibangunkan oleh Bani Israel dengan sehancur-hancurnya. Di sinilah ulama kata, adakah yang dimaksudkan dibina itu bangunan-bangunan? Dan dalam sejarah umat Islam, bila kita pegang, kita bukan hancurkan bangunan. Piramid pun sampai sekarang masih ada lagi kan. Betul. Walaupun dah lama Islam, Mesir tu. Jadi ulama lebih cenderung memahami bahawa yang dimaksudkan, yang didirikan itu ialah sistem-sistem, infrastruktur ataupun segala sistem lah. Bahasa mudahnya, yang dibina oleh Bani Israel to sustain their power sebelum ini, berjaya dirobohkan oleh umat Islam. So kat situ kita kena faham umat Islam ada dua parallel things yang dia kena buat. Yang pertama, dia kena bangunkan kekuasaan dia, kekuatan dia. Dan yang kedua, dia kena merobohkan kan sistem-sistem yang mensupport kekuasaan Bani Israel. Sistem seperti apa? Misalnya sistem ekonomi dunia yang ada sekarang ni, sistem kapitalisme yang ada, sistem teknologi yang akan membawa kita untuk percaya certain truth sahaja. Kan, sistem politik yang memisahkan kita kepada nation states, dan macam-macam sistem lagi lah kan, yang semua ni menghalang kita daripada membina kekuasaan. So itu yang perlu dilakukan oleh umat Islam, dan apabila perkara itu berlaku dan kita sampai kepada kemuncaknya, ketika itulah saya rasa janji Allah SWT yang dimaksudkan dalam surah Al-Isra ayat ke-7 tu akan tertunai. Dan itu yang kami cuba bentangkan lah secara ringkas dalam buku kami, iaitu Negara Berdaulat tu. Okay. Baik, terima kasih Ustaz atas perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah kepada viewers kita dan juga subscribers kita yang turut bersama untuk mendengar lebih banyak kupasan-kupasan di dalam sesi podcast kita pada kali ini. Jika anda semua mahu untuk kekalkan kami punya konten-konten untuk manfaat kita secara bersama, boleh terus bersama dengan kami, tekan butang subscribe, like dan juga share. Serta jangan lupa jika anda juga ingin memastikan konten-konten ini berterusan, boleh juga tekan link sumbangan yang berada di description yang kita boleh sumbang bersamalah. Jadi itu saja untuk kita punya sesi podcast kita pada hari ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.